Makcik. Makcik. Oh, makcik tengah bercinta dalam media sosial makcik Guys, Rahmat ada terima satu pertanyaan daripada seorang makcik yang bertanyakan tentang rakan dia yang merupakan seorang pilot dari luar negara kena tahan guys. Kesian kawan dia ni. Makcik tengah angau bercinta Allah comel. Betul, dah tua-tua bercinta cik Nak buat macam mana cik kan, lumrah manusia kan. Walaupun dah bau-bau tanah tu, tapi rasa nak juga bercinta kan. Nak bercinta tak ada masalah makcik. Tapi nak bercinta dengan orang yang tak pernah berjumpa dalam media sosial memang banyak masalah. Benda ni saya dah cakap banyak kali dah makcik. Dah lah tak pernah berjumpa, mesej je. Selama ni duk mesej dengar suara, kemain skipping. Padahal member tu pakai Google Translate je. Makcik, dah time-time macam ni makcik, guna media sosial dengar ceramah agama, dengar ustaz-ustaz, ustazah mengajar. Itu tujuan ni makcik, bukan bercinta dalam online. Makcik cakap nama dia Ali Omar, bekerja sebagai pilot. Bukan calang-calang cik yang nak kawan dengan makcik ni pilot Tapi itulah yang peliknya makcik kan. Dia pilot, dia bawa kapal terbang, tapi dia kena tahan kat airport. Lepas tu dia minta makcik tolong tebus dia, keluarkan dia. Cik, tak payah tebus dia, dia kan pilot, duit dia lagi banyak pada makcik cik. Dia pun ada duit nak tebus diri dia, kenapa nak suruh makcik juga kan? Yang kita pelik, takkanlah kerja pilot tapi kena tahan dekat airport kan? Pelik kan? Anda semua pelik tak? Makcik minta maaf banyak-banyak makcik. Level-level umur macam makcik ni, yalah bercinta kot. Boleh nak bercinta, kalau nak juga tak tahan sangat, dah angau sangat tak tahan kan. Cari yang depan mata. Pergi masjid tu berlambat Pak Haji yang single-mingle tu. Pilih je lah Pak Haji yang nak rambut putih ada, rambut hitam ada, tak ada rambut pun ada. Pilih je cik. Depan mata boleh tengok terus cutting dia nak yang macam mana. Yang boroi, yang kurus, yang bungkuk, yang pakai tongkat, semua ada cik. Ni Rahmat kata jangan bercinta dalam online. Tapi itulah, semua orang bukan nak dengar cakap Rahmat kan. Okay, makcik, kami faham bila orang layan makcik dengan baik, bagi perhatian pada makcik, makcik akan rasa macam dunia ni milik makcik. Rasa macam berbunga-bunga rasanya. Tapi makcik kena berhati-hati. Sebab si scammer-scammer ni dia pandai bermain kata. Dia pandai menggunakan ayat-ayat manis untuk menarik minat makcik. Yang saya pelik ni cik, lagi satu cik kan, pilot tu terpikat dengan makcik Dalam-dalam dia bawa kapal terbang tu punya banyak pramugari cantik muda-muda tu, tak ada yang dia terpikat. Yang makcik juga dia nak makcik Apa dia? Kawan je. Oh, memang dia dah tak ada kawan lain ke yang memang dia nak sangat kawan dengan makcik ni? Kalau dia betul-betul sayangkan makcik, dia yang bagi makcik duit, bukan makcik kena bagi dia duit. Tak maaf makcik cinta memang buta. Buta saya tak kisah. Jangan ongok. Sebab kalau dah ongok, habis tergadai harta, duit yang anak nak bagi, duit yang untuk beli ubat makcik, semua habis cik tergadai. Silat-silat hari bulan, gambar makcik yang pun tergadai cik. Anda semua tolong siasat dan tengok mak bapak anda yang berada di rumah tu. Dia ada media sosial, kau cek dia pandai tak guna media sosial dia. Mak bapak kau tengah ngau tu kat sana tu. Pada dia apa dia nampak tu semua betul. Ni kalau kita dah nasihat ni Rahmat cakap, engkau cakap memang tak jalannya. Memang tak jalan. Dia tengah sibuk duk terbayang Mak Saleh tu nak sangat dekat dia. Aku pun heran, kat rumah dia tak ada cermin ke? Cuba makcik tengok cermin makcik. Dia orang tu lonely. Tu yang miang cari kawan dalam media sosial. Yang peliknya kat masjid tu punya banyak Pak Haji nak juga cari dalam media sosial. Jangan perasan lah makcik. Makcik, saya nak cakap satu benda je makcik. Semua kawan dalam media sosial yang merupakan warga asing, yang kita tak pernah jumpa tu, itu semua scammer. So sekarang juga saya nak makcik cek list kawan-kawan dalam media sosial. Kalau ada kawan-kawan dalam list makcik tu yang merupakan warga asing, tolong blok. Ni pesanan bukan untuk makcik saja, tapi pesanan untuk pakcik juga. Ni pakcik-pakcik ni pun boleh tahan juga ni. Tolong pantau aktiviti ibu bapa anda dalam media sosial diorang, sebab diorang paling mudah kena kencing mat. Rakyat Malaysia minta ampun, minta maaf, nak kena scam. Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.